orang kata bapak-bapak ni kan jarang apa suara jarang. yang tak didendang kan. Tapi daripada perspektif kau, apa yang kau rasa ada anak kecil lah? Anak kecil ni seorang aku cakap alhamdulillah lah, benda ni rezeki tu sentiasa ada, kau tahu. So anak kecil ni orang cakap bagi aku anak kecil ni, kau tahu kehidupan aku macam mana sekarang. Banyak tonggang langgang, hintang pukang, ribut taufan apa semua. Tapi bila ada anak kecil ni, bila macam anak aku ni satu permata kau. So bila ada depan mata tu, aku rasa macam aku dah tak fikir dunia lain. Aku dah tak fikir masalah lain, aku dah tak fikir, aku just fikir anak aku. Sekarang anak aku depan mata. Aku main dengan anak aku. Kan aku macam tu kat dulu kan, macam sebelum aku ada anak kan, aku macam tak boleh brain tau. Sebab macam kita memang kita selalu jumpa budak kecil, kita selalu main dengan anak buah, tapi jaga anak sini tu lain. Jaga anak sendiri ni lain tau. Bila feel dia kan, even kita dekat office banyak problem apa semua kan, tapi bila balik rumah kan, dia jadi hilang. Benda tu kita tak fikir kan. Dia lagi-lagi bila kau dah penat gila nak haram ni aku kata kan. Hari kau macam aku kerja dekat farma, aku pagi aku masuk office, petang dah kerja, petang kena angkat barang, loading barang apa semua kan. So aku mental dengan fizikal aku dah penat. Tapi bila balik anak aku pula, ayah dah buka, dah tunggu depan pintu, dah ketuk-ketuk suruh buka pintu,